Assalamualaikum. Bertemu lagi kita di YouTube channel Masak Apa Bosku. Untuk video resepi pada kali ini, saya akan berkongsikan dengan anda resepi manisan yang sangat mudah dan hanya menggunakan sukatan cawan sahaja, iaitu resepi coklat chip and walnut fudge brownies. Resepi ini akan menghasilkan tekstur kek brownies yang padat, sedikit liat di dalam, sedikit garing di luar dan rasa coklat yang lebih ketara dan enak. Yang pastinya cara membuatnya juga sangat mudah dan tidak menggunakan banyak bahan. Jadi bolehlah anda semua mencuba resepi ni nanti di rumah ya. Baiklah, tanpa berlengah lagi, jom kita ke dapur. Baiklah, mula-mula sediakan secawan coklat masakan. Campurkan bersamanya secawan mentega. Boleh gunakan mentega salted atau unsalted ya, bergantung kepada selera masing-masing. Seterusnya, cairkan kedua-dua bahan dengan menggunakan teknik double boil atau boleh juga gunakan microwave oven. Bila kedua bahan sudah mencair, adukkan sehingga rata, kemudian ketepikan sebentar. Seterusnya, masukkan ke dalam bekas 4 biji telur grade B atau 3 biji telur grade A, secawan gula pasir dan 1/3 cawan gula perang. Gaulkan ke semua bahan sehingga serata. Kemudian, masukkan sebatian coklat masakan dan mentega yang telah kita cairkan tadi beserta sedikit pati vanila. Gaulkan sehingga serata. Seterusnya, ayakkan 2/3 cawan tepung gandum serbaguna dan setengah cawan serbuk koko ke dalam adunan kita tadi. Selesai diayak, gaulkan ke semua bahan sehingga sebati. Setelah sebati, masukkan ke dalam adunan brownies kita tadi 2/3 cawan coklat chips dan setengah cawan kacang walnut. Selain daripada kacang walnut, anda juga boleh gunakan kekacang lain seperti kacang badam, gajus atau macadamia. Gaulkan ke semua bahan sehingga serata. Kemudian, masukkan adunan brownies kita tadi ke dalam loyang yang telah dilapik dengan baking paper. Boleh juga taburkan sedikit coklat chips dan kekacang di atas adunan brownies jika suka ya.
Sebelum dibakar, panaskan dahulu oven pada suhu 220 darjah Celsius selama 10 minit. Bila oven dah siap dipanaskan, masukkan adunan brownies kita tadi dan bakar brownies kita pada suhu 220 darjah Celsius selama 30 minit atau sehingga brownies masak sepenuhnya. Bila brownies siap dimasak, diamkan dahulu brownies di dalam oven selama 10 hingga ke 15 minit sebelum dikeluarkan dari oven. Coklat chip fudge brownies sedia untuk dihidangkan. Bolehlah dibuat hidangan minum petang sambil santai seisi keluarga. Mudah je bukan? Semoga perkongsian video resepi pada kali ini dapat memberikan manfaat kepada semua. Untuk sebarang pertanyaan atau cadangan, boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Jangan lupa juga untuk tekan butang like, subscribe dan share agar lebih ramai lagi yang mendapat manfaat daripada video yang telah dikongsikan. Ampun maaf jika tersalah kata atau terkasar bahasa. Jumpa lagi di video akan datang. Don't forget to subscribe.